Kisah tentang suami isteri yang mau bercerai. Suami dia pun ceraikan dia tanpa dia sedari. Akhirnya suami dia betul-betul ceraikan dia. Dia fikir suami dia saja tak ada tangan. Ya akhirnya mereka cerai juga akhirnya. Selepas dah bercerai, dia terfikir di manakah suami dia tidak balik-balik. Rupanya dia lupa mereka dah cerai tanda tangan itu. Baru sedar selepas bercerai, baru nak cari suami, tapi suami sudah kahwin lain bersama wanita yang lebih baik dan bahagia. Itu biasa sahaja untuk lelaki yang nak bahagia. Kalau dapat perempuan yang tidak betul sama sekali, lebih baik ceraikan saja. Sang isteri mencari suami untuk pulang, tapi suami kata sudah kahwin lain, tak boleh pulang lagi. Akhirnya dia pun balik juga, yang yakin suami dia akan kembali. Tapi sayang, tidak kembali lagi. Tunggu, akhirnya suami tidak pulang. Tak sedar dah bercerai, yang akhirnya dia sedar dia dah turun terlalu lama. Dia cuba keluar yang tengok suami. Sayang sekali suami kahwinnya punya anak. Hanya tangisannya mengalir di air mata yang tidak berkata apa lagi. Sudah tiada jodoh lagi. Itu saja jodoh kebahagiaan dia. Itu sahaja yang dia ada, nama dia.